Dia begini, ini adalah peristiwa legacy lah ya. Insiden ni adalah legacy yang kini kami warisi lah ya. Sebab dia insiden ni berlaku pada tahun 2015 ke 16 Baik, itu faktanya dulu. Telah ditubuh pelbagai jawatankuasa siasatan lah. Okey. Dan kemudiannya keluarga Amri dan juga Pastor Raymond Koh ni membawa ke mahkamah untuk mahkamah membuat keputusan supaya mereka dapat akses kepada hasil laporan siasatan jawatankuasa. Okey ya. Kemudian mahkamah telah membuat keputusan sebelum ini terhadap permohonan boleh atau tidak isteri kepada Amri ini mendapat akses kepada laporan tu. Mahkamah membenarkan. Okey ya. Dan tujuan mendapat akses adalah untuk isteri Amri ini kemudiannya mengambil tindakan undang-undang yang seterusnya. Dan tindakan itu telah pun berakhir dengan keputusan mahkamah lah, seperti yang kita ketahui, melibatkan dua perkara, pembayaran sejumlah wang dan juga mahkamah juga mengarahkan polis untuk kembali membuka kertas siasatan. Okey ya. Jadi seperti yang rakan-rakan media sedia maklum, Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara telah membuat kenyataan untuk mengemukakan rayuan. Itu pendirian oleh Jabatan Peguam Negara ya, sebab kes ni adalah kes lama yang mereka kendalikan. Baik, untuk saya besok pagi saya akan mengadakan pertemuan dengan pegawai berkenaan dari Jabatan Peguam Negara yang mengendalikan kes ni daripada awal. Okey. Tujuannya supaya saya mendapat taklimat lengkap, gambaran menyeluruh, kerana sekarang dengan keputusan mahkamah dan arahan khusus mahkamah termasuk mengarahkan pasukan polis bagi memulakan siasatan tentang hala tuju siasatan, mengklasifikasikan sebagai apa kes sebagainya, itu setelah kita mendapat taklimat penuh lah. Okey. Itu stepnya sekarang. Saya tentunya tak boleh gopoh dalam memberikan sebarang kenyataan selain lebih baik untuk saya terlebih dahulu mendapat taklimat lengkap dan kepada rakan-rakan media terhadap perkara ini saya akan dari masa ke semasa memberikan perkembangannya. Okey. Ya. Untuk kes Namawi, mengapa kes tu lambat di reclassified as murder lah after about a week, about 2 weeks. Baik. Dia Datuk Blade ada kat sini. Saya fikir. Ya. Kenapa lambat diklasifikasikan sebagai murder dan sebagainya? Dia begini. Yang kita ketahui secara maklumat yang berdikit-dikit ni terpisah tu membentuk pandangan seumpama itulah ya. Macam juga kadang-kadang satu insiden berlaku apabila kertas siasatan dibuka, pihak polis biasanya akan tugas pertama adalah mengklasifikasikan dulu kes itu di bawah akta apa, di bawah section apa. Ya. Dia bukan satu akta. Dia bukan satu section. Kadang-kadang dibaca bersekali dengan itu. Baik. Setelah mereka membuat pengkelasan itu, barulah mereka akan membincang tentang hala tuju siasatan. Hala tuju. Sebuah siasatan. Jadi hala tuju tu barangkali bukan single aja. Kadang-kadang dia 2, kadang dia 3 hala tuju. Okey. Sebelum kemudiannya mereka memuktamadkan kertas siasatan itu. Itu kaedah. Saya pun lama-kelamaan dah belajar cara tu. Sebab demikian banyak diberi taklimat-taklimat, terutama kes yang high profile. Step yang paling penting adalah membuat pengkelasan. Setelah apa? Setelah kenyataan-kenyataan awal diambil daripada saksi-saksi. Ya, jadi daripada situ barulah pengkelasan terhadap akta apa, section mana. Dan itu akan mereka strategikan mengikut hala tuju siasatan. Yang paling penting adalah mereka mencari kebenaran
dan menegakkan keadilan berasaskan kepada peruntukan undang-undang yang paling munasabah, paling dekat untuk mereka guna pakai.